Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Yeay, lusa kita akan puasa. Yeay, lusa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hai Din, suka betul ke hari ni? Ini mesti tentang Hari Ramadan kan? Tentulah, di bulan Ramadan ini banyak fadilatnya. Korang berdua ni tahu ke niat nak berpuasa? Yolah Din, tak ingat. Okey, jom ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baru aku ingat. Pada bulan puasa ni pun kita boleh buat banyak perkara yang baik. Ya, betul. Kita boleh laksanakan solat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah. Dan yang penting, dalam bulan Ramadan akan ada malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Di sini kita boleh memohon apa saja yang kita nak dan insya-Allah akan ditunaikan. Terima kasih Din atas pengkongsian. Selamat berpuasa.